فألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لترهبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسمعون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Sadaqallahul Azim. Surah ini diturunkan di Mekah Mukarramah mengandungi 25 ayat. Dinamakan surah Al-Insyirah kau terbelah kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala berfirman, apabila langit terbelah dan bumi diratakan serta mengeluarkan isinya, maka pada saat itu setiap orang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya. Kisari kandungannya menceritakan peristiwa-peristiwa hari akhirat dan pembalasan. Kemudian diterangkan perihal manusia saat dia di dalam alam kehidupan ini, bahawa ia selalu berpenat lelah menjalankan kehidupannya dengan bersungguh-sungguh sehingga ia kembali kepada Tuhannya. Maka dia akan mengetahui apa yang telah diusahakannya itu terjadi semua. Sesudahnya siapa yang menerima surah amalnya dari tangan kanannya, maka ia akan dihisap dengan cara mudah dan ringan, dan dia akan pergi ke keluarganya yang beriman dengan riang gembira menikmati balasan yang disediakan baginya. Sebaliknya, siapa yang menerima surah amalnya dari tangan kiri sebelah belakangnya, maka ia akan